buat. Hari ni kita di kata panjang kita panggil seorang cikgu, 2 orang budak nilam. Maknanya kita pegawai, ada seorang pegawai ijazah nilam tu, dia nak cerita kepada cikgu, nak budak tu, biar budak faham lah ke mana nak key in eyes tu, nak dapat mata tinggi dan sebagainya. Lepas tu dia balik nanti dia siapa budak lah. Saya dia di sekolah. Kita mau buat 10 sekolah baru. Ambil sekolah dekat-dekat. Okey. Kat mana tadi? Siapa dia? Boleh angkat lagi saya. Penilaian prestasi, Ginga tak fikir nak penetapan markah kita buat apa. Siapa dia? Cuba lagi tanya. Tak ada. Siapa yang tak ada? Mari cikgu ni. Masih. Wih hadiah, ha? Baju tadi. Baju kalau punya presiden baju baru, kita ingin kita tak boleh. Okey, cikgu ni. Ni sahabat saya lama ni. Cikgu ni. Bila kita berhadapan dengan kita punya penilai kita tu, gapo cikgu ni kecil lebih kurang. Okey, bila bila dia panggil kan, dia tanya ke pasal radio. Lepas tu nak berapa gapo evidence dia nak. Itulah, jika evidence kita tu tercapai sesuai dah, nak tambah lagi tak makan. Kalau nak tambah, tunjuk lagi gapo kita ada. Dan jika rasa kurang, apa kita nak kurang, dan kita rasa macam perlu buat satu penambahbaikan, maka itulah markah kita yang kebagilah. Lebih kayak gitulah. Terima kasih cikgu. Orang lain pun suka okey ni deh. Cuma tak berani main depan lah, dia tak siap baju. Kadang-kadang ni boleh baju sudah. Okey. Jadi itu penting cikgu. Ni kawan-kawan tahu markah prestasi boleh 93. Tak apa, jadi jangan tunggu Saya 94.8 tahun 2000 berapa tahun? Tahun selepasnya dia turun 0.01. Dia pergi jumpa lepas tahun tu. Kita ni kurang juga pun jadi boleh naik makan. Itu tengok baju. Cikgu di. Tengok baju. Mana baju? Kalau comel kita pergi depan kok. Ada saya ke duduk juga. Saya. Tripod SL. Tripod SL lah sebenarnya. Satu tripod SL. Masih ada je. Masih baju lebih ni. Okey. Jadi apabila kita ada evidence, kita buat OPR kita itu, kita boleh fight. Maka berapa kita nak? Pasal bila diberi tugas, kita banyak ni kita mengurus, kita mengelola, kita yang mengurus keuangan dan sebagainya dalam kita punya skop bidang tugas kita. Jadi disitulah pengukuran yang boleh dibuat untuk kita nak buat, nak boleh APC dan sebagainya. Memang kita tak mengharapkan APC kan, tapi kalau hak nak boleh, hak nak ranking, hak nak buat kapal boleh APC, berasa sakit hati juga lah. Berasa lah juga sakit hati. Okey, sebab itulah kita perlu ada evidence untuk kita buat kerja kita. Kita perlu menunjuk. Kena ada juga tunjuk kepada pentadbir kita. Ni jadi dia tak lari. Oh, usah nombor. Dia latih kita, pakai latih hari tu. Lepas tu tahu tengok dah, kita buat lagu mana tak? Ada juga pasien lagu tu. Kan? Tapi masa kita pergi, oh saya dah tukar GPS saya untuk nak dapat perubahan dia sebagai dulu. Dia tak naik sekali aku. Itu sikap pentadbir kita kan. Tapi kita sebagai yang orang bawah buat kerja ni, biar kita work smart supaya orang nampak hasil kerja kita. Dan saya tak nafikan, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya yang GPM sebelum ni, kalau dilantik sebagai PK dan juga berusaha, pengurusannya lebih baik daripada, walaupun GMPQ sekali, lebih baik daripada hak tak jadi GPM. Apa? Pasal kita ngurut dah.
sistem kita telah diajar buat kau ni kena ada OPR. Jadi cikgu apa sahaja yang cikgu buat aktiviti perlu sediakan OPR. Tak payah banyak pun. Sekepingnya saya bila saya pergi di Masjid-Mah, saya terus buat banking OPR kepada cikgu-cikgu saya. Bukan minta benda pelik-pelik pun. Lalu setiap bulan saya minta OPR itu diupload ke classroom saya. Masuk classroom GPM Masjid-Mah. Bahan aktiviti bulan Januari, aktiviti Februari, aktiviti Mac, aktiviti April. Maknanya setiap bulan kalau kata tak ada pun, kita boleh ambil situ. Saya nak lapor aktiviti bukan saya buat, aktiviti yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Kita gini ya, saya ni PPD banyak kecek berapa-berapa klik kan, bentang. Tapi siapa dia? Cikgu lah yang di kat bawah yang perlu melaksanakan aktiviti galakkan membaca. Okey. Bila buat OPR dah ada, tu yang kita nak ada laptop tu. Boleh tulis tangan, nak ambil gambar, nak tepek aku mana pula kan? Kena ada laptop, kena ada printer. Hak basic-basic tu biar ada di pusat semua kita. Ni jadi hak kita lakor, buat mari rumah. Kalau boleh tak usah lah, awak ambil rumah kan. Gunalah sekolah. Beli, pusat semua kita kan ada PT. Ni PT ada 3,000, tak guna kita tahun ni. Apa-apa habis dah, nyo ambil demo. Buat beli kertas. Mari cikgu Linda mai sain ni jabat kita pergi dek saya bagus saya. PT kita telah diambil orang. Pasal kita tak berbelanja, kita tak buat perancangan. Kita kena ada apa yang kita awal tahun dalam mesyuarat pertama tu biasanya kan dia akan buat kita ni duit kita ada berapa duit berapa tu per kapita kita boleh berapa ya. Kita boleh beli gapo? Ada. Gapo boleh beli, gapo tak boleh beli. Okey. Sebab itulah bila tuan cikgu-cikgu dilantik sebagai DPM, Khani akan buat cop kepada cikgu siap-siap guru perpustakaan dan media. Dia simpan so dia di pejabat. Apa? Dia guna PT kita, dia claim PT kita. Hak tahu tak apalah, hak tak tahu. Ni tak berapa dengan jadi tak ada lah. Nak buat aktiviti pun tak boleh. Nak makan budak pun tak boleh. Nak masuk tani nila pun tak ada PT. Pakai PT cikgu lah budak tani nila. PT tu lah berlaku guna lah PCG kita. Okey. Bila kita buat promosi, kita wujudkan ataupun kita biarlah pusat semua kita dibuka dan mudah untuk kita akses. Okey. Jadi, ni saya kata tadi. Semua yang kita buat, kita memerlukan ringgit Malaysia. Okey? Duit bukan segalanya, betul. Tapi tanpa duit segalanya tak boleh buat apa. Duit sensitif. Kadang-kadang dia pakai PT, dia pakai PT, dia pakai PT sendiri, dia pakai PT ni, pakai PT ni. Kita merasa sakit telinga juga kan. Ni dia jual kotor dengan budak gapo. Cikgu berhati-hati. Berkaitan dengan duit ni, saing boleh jadi musuh. Clearkan benda ni. Kalau kata kita ada tabungan pusat sumber, tulis siap-siap berapa tabungan kita. Kalau 3-4 hari tadi lah, kena cerita kepada yang mertu. Bukan kita sorang. Cikgu nak kena duit cikgu sendiri boleh, tapi cikgu kena tulis juga. Berlaku di sekolah di kawasan saya, bukan nak menakut-nakutkan cikgu. Dia ambil sponsor, dia kutip sponsor dengan saya-saya dia di Kuala Lumpur. Mari buat. Nampak perubahan di pusat sumber. Tapi cikgu-cikgu ni ada juga sakit hati. Apa macam yang pusat sumber ambil meeting mana? Sakit telinga cikgu kita kan. Jadi benda-benda gitu kita perlu detailkan supaya perkara pembangkit kita boleh tunjuk ni meeting ni kita guna, sumber ni kita guna. Kalau sumbang cikgu declare lah duit sumbangan. Kalau duit PCG, cikgu declare duit PCG, tak ada masalah. Ni duit sumbangan, hak cikgu beli, hak cikgu jual Apple, hak cikgu jual kad, cikgu buat apa tu, hak hari guru dan sebagainya. Saya tahu cikgu-cikgu kita kreatif nak dapatkan duit, nak bangunkan pusat sumber. Tapi benda-benda itu cikgu ingat. Okey.
Di mana? Wang PCG pusat sumber sekolah, kita kena buat kereta hijau. Bukan kata pergi minta supaya cik abang kita, bah duit tak ada ni bah, mari satu. Dia apa? Ambil malam PT, ambil satu. Tidak begitu. Wang PCG perlu ada langkah-langkah yang kita perlu buat. Kita kena buat kereta hijau. Okey? Sebab itulah kita kena study sedikit bab perkeliling dan juga duit PCG ni. Duit apa, benda apa yang kita boleh beli, benda apa kita tak boleh beli. Okay. Setakat ni hak baru lantik tahun ni, ada dah hak buat kertas hijau? Namai kak? Namai kak? Kak namai? Namai. Kali buat kerja ke apa? Kem kepimpinan pengawas sumber dari 7,000 lebih. Dah baru tak habis. DPCG saya ada buat kuripil daripada pelajar juga. Dan Ferry juga minta sumbangan daripada BG, minta sumbangan daripada Wiswa. Dan akhir-akhir DPCG ada 2,000 lebih. Masih boleh 7,000, tapi dia pecahkan. Tadi saya dah ubah tadi. Kan? Maknanya bila dia declare adanya tempat-tempat dia duit, mana itu mengikut perkeliling yang sedia ada. Boleh, tak ada masalah. 7,000 belanja buat satu program dah. Boleh je lepas kan? Ada ke tak kita? Okey, cikgu. Assalamualaikum. Saya buat kertas kerja bengkel pendaftaran AIS Nilam kepada semua pelajar. Kos 2,000 lebih sebab kita beli makan budak, bagi makan kat budak. 482 orang. Ya, sebab budak tak reti. Semua masuk kan. Maksud dia lepas tu dia datang langsung. Jadi terpaksa buat semua. Nak ajar budak key in mula ada sistem. Kita panggil semua budak lah pergi makmal. 2,000 lebih. Ya. Ya, sisi kata PCG. Sebab sebenarnya ada tak habis, ada 8,000 lebih. Okey, Mas Cikgu. Tengok cikgu. Ni kita nak buat program 200 pun. Projek 15 kali. Bila cikgu buat kertas kerja dengan merujuk kepada punca keuangan perkeliling, insya-Allah. Kali pun hak mana sisi-sisi hak mana lipat duit pun dia tak berani. Kerana dia akan bagi duit kita. Pasal duit kita. Untuk aktiviti budak kita boleh buat, untuk beli bahan mentah kita boleh buat kan. Lagu mana? Nanti pakatlah dengan saya. Awak lagu mana? Kertas kerja lagu mana kan. Allah ni nak buat kertas kerja pun mudah. Tapi kita ikut format yang kita nak lah. Bukan kata kita cek GPT apa kau buat, lepas tu apa ada boleh kita masuk. Kita kena dia balik, saya balik lah. Okey, baik. Kena ada perancangan, kena ada tindak susul. Tu saya kata tadi tu. Kalau kita tak guna, panitia akan guna, pentadbir ataupun GB akan guna duit. Dia tak guna untuk dia pun. Untuk aktiviti sekolah lain lah. Tapi kita yang mengurus pusat sumber, kita tahu duit kita ada 3,000, 4,000, kita gunalah untuk buat bengkel, untuk buat pergi lawatan. Boleh guna duit-duit itu. Nak beli buku berapa persen, buku panitia berapa, kita kena tanya KPKP kita, buku ni awak nak buku mana, awak tahu minta senarai daripada diorang. Duit kita senaraikan. Pesa buku kita pergi beli buku harga sekian. Boleh ada beli buku sekian tu. Budak kita depa tu. Okey. Okey. Baru langkah satu. Ada bawa langkah kedua. Langkah yang kedua,
Okey. Ni kita nak action ni. Kita nak bergerak dah. Kalau tadi kita baru tengok prasarana, kita dah belajar pakai dia hulu-hulu sikit-sikit. Lepas tu kita perlu sediakan ruang yang fleksibel untuk aktiviti. Dan kita boleh masuk dah integrasi teknologi. Adanya coffee corner, adanya sudut ainsnya, adanya untuk pendigitalannya, adanya untuk delimannya. Kita ke arah tu. Jadi cikgu kena ada dalam kepala cikgu Lula ni, selain daripada minimalis kita tadi, kita sediakan sudut-sudut yang boleh menyumbang kepada integrasi teknologi. Saya tahu bukan mudah, tetapi perlu ada tindak susul kita tadi. Kita buat ketah kerja untuk transformasi PSS. Itu yang pertama. Cikgu balik ni cikgu buat ketah kerja transformasi PSS. Cikgu duduk 2-3 orang, jatuh kuasa cikgu tadi, bincang kita kena transform ke apa usah suruh kita. Gapo perlu ada. Buat ketah kerja molek, patut 2-3 orang ngadak DB, gila ngadak kerja. Benda ni saya nak buat dengan duit yang kita ada pada tahun ni. Betul ke dia sepatut. Ada tak okey proceed. Barulah dia nampak, oh, ada nampak lorong di hadapan untuk kita redah bersama. Nak buat, nak bagi, pusat sumber kita berubah. Kalau dia kata saya tak ada duit cikgu, saya ada cikgu latih saya nak mikir tak ke saya nak duit saja dalam pusat sumber. Saya nak buat ni cikgu. Kalau dia guru besar yang proaktif, awak buat, duit saya cari. Selesai kita. Betul kan ada? Setengah ni duit kopi hangi, benda nak berubah. Ajar kita. Tapi saya rasa Pulau Kota Baru duk tak ada lagi apa saya kita tak ada lagi dia. Cikgu Hadi ke pasal mahal ni. Sebelah sana Sebelah sana bukan cikgu Hadi dia. Dia kalau kubur dia. Kalau kubur, ada sana. Kalau kubur sana. Cikgu besar baru-baru dah bilang ni, cikgu besar muda-muda lah. Saya rasa boleh bertolak ansur lah dari segi untuk kita nak buat persiapan, nak cari dana untuk nak. Kalau sekolah Pulau Kota Baru ni yang kuat cari dana ni, sekolah mana ni? Kemumin lah orang. Ada sekolah Kemumin sini, tak ada di GPN lama dia. Ada mik dua dia. Cikgu ini nutup dengan dia lah, ke mana cara nak berhenti duit. Oh legak sungguh cikgu tu. Sopokasi. Kereta tak ada nak pergi. Tapi adalah bahayanya ada juga kan. Tapi tak apa. Biar ada hitam putih. Kita nak hitam putih orang tak ada masalah. Tapi biar kita ada hitam putih. Bila dapat duit tu kita tahu duit kita dibelanjakan di mana. Itu penting. Kita tak say duit orang sponsor 20,000. Benda tu tak nak buat apa. Hak tu je guna ingatlah kalau dengan duit ni, buat duit ni. Orang masa kita tak ada duitnya, orang tak pandai pun. Tapi bila kita dah nampak perubahan, kita dah buat. Bukan nak menakutkan cikgu ni dah. Nama cikgu takutlah kita tak siap pakai. Klik ni dari sana dulu. Jumpa dengan GP, cikgu saya nak berhenti dah cikgu apa? Oh, Cik Wadi kata pernah sebelah kaki duk dan jaga ni saya ni masa GP. Nangis gitu cikgu. Dah. Buat kerja. Inilah peluang yang kita ada, yang kita boleh. Kalau sebelum ni kita duduk dalam kelas, kita masuk mengajar, kita tubik, masuk mengajar tubik. Tapi bila kita pegang guru perpustakaan dan media, skop ruang lingkup kerja kita dah semakin luas, semakin melebar. Dan kita memerlukan, nak tak nak, kita perlu ada rangkaian yang perlu kita gapai. Kita nak ditarik ke mana, kita nak bantu kita nak tolong kita. Tak lain tak bukan untuk nak melihat anak-anak kita berlaku proses pembelajaran dan juga tak banyak cikgu nak suruh budak kan baca ya. Pusat sumber sebenar. Okey. Mari saya bincang dengan saya di dalam group. Dalam ni kat dulu pakai ni duk budaya baca. Tapi kat setara tu juga. Apa? Mudah saya jawab. Buku dalam sekas. Buku dalam sekas kat kelepar je usah. Lagi kan dia nilai dalam sekas kan.
Hak cikgu buat jaminan tu SKAS juga kan. Ni pun kalau masuk dalam SKAS. Oh. Tapi itu secara langsung. Secara tidak langsungnya kita nampak hasil budak MTM-nya berlaku. Membacanya setara mana dia. Tak ada dah budak dah 3, tak ada dah budak pemulihan. Ya Allah dah tu aktiviti galak pembaca kita ni. Hak pagi-pagi pengawas tak semua dah akak buku kita di perhimpunan. Ya Allah dah tu. Kesan daripada tu kita tak nampak. Tapi orang lain yang menuai hasil. Tak ada masalah. Kita boleh nampak kesan tu. Sebab tu di peringkat awal, balik nanti ke sekolah, tengok data-data yang berkaitan dengan kita. Apa dia? Pemulihan. Kelas pemulihan ada berapa? Berapa budak yang tak boleh baca? Walaupun tu tanggungjawab guru pemulihan, kita juga ada share di situ. Saham kita ada di situ. Asal apa? Kita yang melaksanakan program-program untuk galakkan membaca. Ambil sekali seminggu budak-budak tutup di dalam pusat sumber buat aktiviti untuk dia ni. Sekurang-kurangnya kita ada juga aktiviti pusat sumber yang menyumbang kepada aktiviti pemulihan-pemulihan, galus dan sebagainya. Okey, barulah nampak kita punya gerak kerja kita. Okey. Kita perbagaikan ruang, perbagaikan sudut, perbagaikan koleksi, biar nampak berubahlah sikit orang lain pakai dengan kita pakai. Kita tengok mana tempat hak menarik minat budak. Kalau dah ni lebih kepada komik, kita ambil komik. Sebab itulah SSTP ni dia panggil jumpa dengan pembekal. Saya setahun ni 2 kali dah panggil dia pada pustaka sukses dan sebagainya untuk kita memberi peluang kepada kita. Okay. Sambil kita masuk tadi, tak sebut tadi pun beli buku-buku yang boleh menarik minat anak-anak kita nak baca. Lah ni kita tengok nak study dah, dia nak baca buku lagu mana, ikut passion buat dia. Kalau kat tempat patut sekolah tu ada novel, cedeklah novel. Kan? Gitu. Okay. Pastikan PSS kita tu adalah mudah untuk kita akses. Kalau tak ada kita pun orang lain boleh masuk. Ada jawatan kuasa yang bertugas, ada pengawas yang bertugas. Dan kita ni tak ada dalam jadual waktu. Lalu ni ada lagi kan? Hak BMPI masuk ke pusat sumber sekali seminggu kan? Ada lagi? Ada, masih ada lagi. Gunalah jadual tu. Jangan kita jadi kita ngasuh lah. Ni masuk waktu PSS, cikgu tak ada, kita je ada. Kita kena channel peralatan-peralatan yang saya rasa Ustaz Ki dah buat dah AINS yang R&R tu. Gunalah cikgu. R&R cikgu guna, akhbar tu cikgu guna. R&R tu sebenarnya ikhlas mari daripada idea saya. Cik Zul panggil saya di buat ke mana ni aktiviti kita. Kata mudah lah cikgu. Cik Zul, akhbar kita buat ke apa? Cukup seminggu kita pergi jual, cukup seminggu kita masuk store. Okay. Ambil balik akhbar tu, kerak keratai akhbar, bui kepada budak, baca tu. Kan dia bahan bacaan, bukannya buku. Bagi setiap budak, kalau kata saya punya pala saya, budak tu ada 30, dia ada 30 keping dah bahan bacaan dia. Kita bagi pula sekali dengan dia. Hak ada di dalam AINS, apa pun dia tulis, nama penerbit, apa dia punya muka surat dan sebagainya, puisi siap dia tulis. Stapler buat tu, okey, awak balik ke in. Esok ke mari, awak buat mana tak? Balik saya buat pula. Kalau tidak ambak dia hidup belakang pusat sumber tu, bagi isi lalu. Tak buat juga. Pagi pengawal mana, awak itu meja pergi buat sebentar. Pasal kita nak mewajibkan semua anak-anak kita mesti sekurang-kurangnya sekali masuk AINS. Esok ke? Okey, Abu beri kepada Ahmad, pusing, bagi. Hak 30 tadi, bagi kat orang lain pula. Tak perlu tulis dah. Dia cuma ambil sinopsis tu balik, baca, suruh budak baca dulu, jangan tak baca kan. Okey, baca. Sinopsis dah ada, kawan awak dah tolong awak buat dah. Ambil balik ke in. Esok mari hantar pula kita.
Ajar tak apa, sok khabar. Wah, lain pula, sok khabar kan banyak. Biarnya hilang, tak boleh 10 kali hilang. Pasal kita nak target 44 bahan bacaan. Kita sekolah 43 minggu. Sepatutnya seminggu sekali je budak buat. Tapi kita dah delay ni, dah masuk bulan 4, kena ambil 2 bahan seminggu. 2 bahan seminggu cukup habis bulan 11. Tapi Ustaz Zaki kata nak ada peningkatan daripada 11 jadi 22, 33 dan juga 44. Maknanya kalau budak sekarang ni, kalau kita tengok nisbahnya, ada sekolah ada 43. Budak dia masuk berapa ratus? Budak dia ada 1,200 je masuk AIS. Dia ada semua, nisbah dia banyak. Masa budak tu baca rekod dia banyak kan? Tapi kalau ikut sebenar, tak capai lagi. Sebab tu saya, bila saya pergi ke sekolah, saya bawa 2 data. 1 data AIS, 2 data keseluruhan pelajar berada di sekolah tu. Kalau budak dalam AIS ada 300, budak sebenar ada 500, 300, cikgu kena jawab saya gimana budak tu. Buat pada AIS. Cikgu kena ada dalam pemikiran cikgu, budak 300 tu cikgu perlu cari. Lah ni dah ada dah butan kelas tu, bila dah buat pentapan kelas, kita boleh carilah, mudahlah sikit nak cari budak mana ada buat tu. Panggillah cikgu buat, biar masuk dalam makmal, aku bagi kepada bilik kita kata ni, biar ada dulu masuk sekurang-kurangnya sekali. Bila dah masuk sekali tu, barulah kita boleh dapat dia punya kadar dia tadi, satu isbah berapa. Mungkin tak semuanya budak akan jadi 44. Hak ni budak 2, hak ni budak 5 pun tak ada hal dah sebenarnya. Pasal ada dah kabur 13,000. Hak tu baca 5,000, 3,000 tu kan? Tapi dari segi kita di pihak SU Nilam dan juga GPM, kita nak pastikan semua budak masuk AIS. Itu yang paling penting. Maknanya kalau Ustaz gigi, dia boleh tengok, okey, data dalam AIS 500, senarai bilangan murid yang dia bawa pun 500. Mana cikgu telah mempercaya menggalakkan anak-anak kita read and record, R&R. Capai tu. Okey. Kita kena pasti titik spot murid tu duduk mana. Mana hak budak suka pergi duduk. Kita kena pastikan dia mana tempat hak comel, hak dia budak suka lepak, hak tempat budak suka berkumpul. Jadi di situlah kita wujudkan, bangunkan ruang ataupun sudut PSS yang dah dia nampak tak naik sangat PSS di tingkat 4, tingkat 5 ni. Kita bawa benda tu duduk bawah, di bawah tangga, di kantin, di mana tempat dia suka berkumpul, buatlah di situ pula. Barulah kita nampak ada produktifnya kita rumpah. Dah tak sikit, kita turun bawah. Kita pun turun duduk bawah sama-sama. Tak naik, batu duduk datang apa? Naik bulu rumah semua ni. Naik tingkat 4 kat turun ni. Macam-macam bila lama tak naik ni. Okay? Dia akan menunggu kita di sana. Marilah. Okay. Kena ru'yah semua. Ada puan pagi tak dia gitu ya. Okey. Okey. Ada 19 lah. Saya balik ke hadis. Nak cepat sikit. Cepat sikit. 14, 15, 16 je. Memang masa yang dah. Ustaz kau Ustaz nak dah. Ya, dah dia pakai kali ni. Okey. Tak masuk lagi dia urusan dia baru obrol ni. Okey. Seterusnya langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga. Ini saya kata tadi tu, sediakan laporan, libatkan kolaboratif dengan panitia, wujudkan repo dan juga bagi penghargaan kepada murid. Yang kita dah buat sama dah, tapi disitulah baru kita akan nampak sinar kejayaannya. Kita boleh mampu tak kita nak menguruskan pusat sumber kita yang pada awalnya orang tak siap masuk, sampai satu masa semua budak berlumba-lumba hendak ke pusat sumber. Itu telah menjadi kejayaan pada kita.
Apa-apa pun sediakan laporan bagi setiap aktiviti. Kalau kita buat transformasi PSS, kita buat lalu laporan sebelum dan selepas. Kalau kita buat sebelum R&R tadi datang kita lagu mana, kita capture dulu simpan data kita. Lepas kita buat R&R ni, nampak berapa ada kenaikan. Kita kena pandai main dengan data supaya hak tu kita nak tunjuk kepada penilai kita apabila hujung tahunnya kita dipanggil ataupun payahlah nak jumpa cikgu panggil untuk bagi prestasi kan. Kita kena jumpa lah, kita kena pergi jumpa dengan cikgu. Saya rasa mesti isi prestasi dah ni. Saya nak bagi proposal saya ni, saya buat aktiviti saya. Kita perlu royak, kita jangan simpan seorang kita. Benda yang kita buat, kita perlu ada juga, nak nunjuk tu kena ada supaya orang tahu buat kerja. Okay. Biar tak setuju, tak dapat dia tukar orang lain pula. Lambat dah cikgu nak tukar. Kurang 3-4 tahun tu biasa ya, kena pergi dah. Oh lah cikgu. Kan lagi bahasa nak tukar, kalau kau sakit, tak ada dah leh. Panggil mesyuarat ni kira mati setel lah ni. Dah. Okey. Okay. Nak bagi penghargaan macam tadi dah, hadiah kita boleh beli. Hadiah aktiviti murid tu kita boleh bagi kadang-kadang. Tak, benda tak itu pun. Kita tulis dia atas serapih kertas sebagai penanda buku bagi tahniah anda pembaca terbanyak minggu ini kan. Tu je aku tak suka anugerah-anugerah gitu. Cincin perih dia pakai Canva, buat tapak Canva tu. Okey, minggu ni naik atas petang, kelas terbaik bacaan IELTS untuk minggu ini. Biar ada rancak benda-benda tu ada. Biasanya dia nak juga pertandingan ni, nak juga budak-budak dia akan berlumba-lumba untuk nak dapatkan pengiktirafan di pihak sekolah. Okey. Okey. Yang terakhir sebelum kita slot yang kedua, Allah pilih kita asbab nak bagi kita pahala. Okey. Ni saya memetik kata-kata sahabat saya lah. Dia kata kalau kita nak pergi kerja ni kan, pokok semua, tapi Allah pilih kita ni sebab nak bagi pahala pada kita. Jadi cikgu pahala dah. Jadi DPM ni berganda-ganda. Dah berganda-ganda. Buat apa? Dia akan gunalah siapa bila-bila. Kalau kita niat kita ni untuk pekerjaan kita ni sebagai ibadah, insya-Allah. Bukan kita nak nampak orang pandai kita, kita nak bagi Allah pandai kita. Kita takut seksa, kita di hadapan Allah, kita tak boleh nak ayat apa bakti kita. Kalau kita sumbangkan. Tapi bila Allah nampak apa yang kita buat, insya-Allah rezeki mari, saya yang baik akan mari tolong kita. Duit tiba-tiba mari, cikgu ni ada ni 5,000 ni, boleh buat program. Ada parent tak suka anak dia bagi pengiktirafan, cikgu kita nak buat nasi sekolah rusak semua, boleh cikgu. Rezeki-rezeki yang berikut dia akan mari dengan kita dengan sendirinya. Kalau kita meletakkan hijau kita ni sebagai satu ibadah yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Okey, kalau kita nak kira hijau, tak sih belakang hijau ni. Tapi mula kita minta kerja. Dia tak ada awak minta jadi cikgu. Tak, kita nak minta jadi cikgu. Jadi bila kita dah berada di dalam perjawatan, kita dipilih, kita insan terpilih, kita memilih-milih, itu biasa. Tetapi bila kita telah pun dipilih, maka kita laksanakanlah tanggungjawab ini yang diberikan sebaik mungkin. Nak buat boleh, tak saya buat pun boleh. Okay. Ustaz kita tak mampu nak pergi sekolah. SSTP lagi nak jaga 500 sekolah. Cikgu besar tak mampu nak jaga 40 orang. Jadi kita buat apa yang kita mampu dan kita rasa itu yang memberi manfaat kepada anak-anak kita. InsyaAllah dia akan bagi rezeki-rezeki yang tidak diduga oleh kita. Okay? Jadi kesimpulannya, kita jadikan kerja kita ini satu ibadah. Buat yang terbaik, amanah yang diberi. Tak semua orang boleh jadi GPM. Satu sekolah satu sahaja. Dia tidak dua, tak ada tiga GPM ni.
Okey, DPM hanya satu di setiap sekolah. Okey. Yang penting cikgu kena wujudkan keseronokan dulu. Buat hak kita suka dulu. Jangan duk bekok bekeh. Hak tu dia mari muka ke tu. Dia bekok ni mari muka dia. Dia spok dia mari muka. Jadi kalau kita suka, kita akan rasa nak buat benda hak kita suka. Buat, kita rasa suka, barulah kita akan buat, kita akan rasa selesa, kita akan seronok. Jangan stres, betul tak kan? Jangan stres. Kalau cikgu tak stres depan juga, banyak benda kita akan tak boleh buat. Kadang-kadang sehari tu tak nak buat apa. Bila kita duk mikir atas satu benda, kita duk stres tadi. Lepas hari, boleh 5 dah kita ni. Sebentar ya. Ayo pula. Lepas hari guru, gaya haji pula. Lo gerak sehari-hari ni deh. Mana deh? Dunia akhir zaman. Kita masa semakin singkat. Sama juga yang committed, yang tak committed, yang komitmen. Janganlah sampai pukul 5, pukul 6 dia pusat semua lagi. Abang nak makan nasi di rumah. Kena besar. Kalau ni kita kerja lagi. Mari ni dia semangat ni. Cik Wadi bagi kursus ni. Kelik akan nak buat ni. Kalau pukul 6 kelik aja ke. Dah. Pukul 5 pukul 6 kerja kan. Deh. Kerja yang biasa, keputusannya biasa-biasa. Deh. Tapi kerja yang luar biasa, hasil juga wow, luar biasa. Okey, saya rasa saya tutup dulu untuk slot yang pertama. Berapa slide? 19 slide. Baru 19 slide lagi. Tugas dan peranan lepas ni. Okey? Dok lagi. Pusat lagi ya. Okey, mohon maaf. Kita jumpa untuk slot yang kedua. Kita berhenti rehat. Kita makan kenyang. Biar banyak tenaga sikit. Lepas ni kita nak guna otak kita ni. Hak ni nak guna bahagian mana, hak ni nak guna bahagian selepas ini. Jumpa lagi selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke? Kita pergi minum dulu deh. Okey, sila cikgu ke hotel 5 bintang kita. Cafeteria